Hai baby, kita satu penyapu boleh? Penyapu, okey? Bos, you nak penyapu apa ya? Ayah, cara bos, mana bantu boleh lah? Okey. Wuih, kau ingat jadi ni? Ramai pelanggan masuk kedai kita tak bagi tahu, David, saya nak beli penyapu. Tetapi pelanggan-pelanggan kita ni dia tak tahu penyapu itu pakai di mana dan apa jenis penyapu dia nak beli. So, hari ni David nak bagi tips untuk tuan-tuan dan puan-puan. Cara nak memilih penyapu, cara nak pakai penyapu dan apa jenisnya penyapu nak pakai. Kenapa pilih penyapu yang betul? Bayangkan bekerja pakai penyapu yang salah, dia kerja banyak kali tapi tempat dia masih kotor atau berdebu. Oleh itu, pilih penyapu yang betul boleh menjimatkan tenaga bekerja dan mencepatkan kerja. Dekat mana nak pakai penyapu itu? Dalam indoor yang tahu licin, kita pakai penyapu yang halus dan lembut. Dekat outdoor pula, kita pakai penyapu yang tebal dan keras. So, lain kali semasa beli, tanya dulu penyapu nak pakai indoor ke outdoor. Bila masa penyapu itu patut ditukar. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan nampak penyapu dah jadi macam ni, itulah tanda power dia sudah tak ada dan masa untuk bertukar. Apa yang kita tengok masa nak beli penyapu? Batang yang pendek ataupun batang yang panjang. Terus dia lembut ataupun kasar. Cara nak menjaga penyapu. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan biar penyapu anda berdiri 24 jam. Nampak? Cara letak macam ini senang merosakkan penyapu. Tuan-tuan dan puan-puan harus gantung penyapu macam ini. Ini adalah cara yang betul dan memanjangkan nyawa penyapu. So, lepas ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan kata nak beli penyapu sahaja. Anda kena tahu penyapu yang mana lagi sesuai.